Total yang pelajar cemerlang lebih kurang 120. Dia daripada 5A ke atas saya bagi. Kerjasama ni dengan ramai NGO, iaitu NGO yang berada di Sungai Manik khususnya, dan ada juga NGO Sekuat Belia Prihatin yang dulu saya bersama dengan diorang pada majlis Hari Raya Aidilfitri. Belia Prihatin ni memainkan peranan yang sangat penting untuk saya. Kita buat jemputan ni lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Lepas tu kita libatkan ramai juga penerima sumbangan. Untuk penerima kotak bantuan 250 orang penerima. Untuk anak-anak pelajar yang cemerlang SPM, kita ada 60 orang. Tapi ada penambahan last minute. Jadi kita agak kelang kabut lah menyediakan tu. Tapi Alhamdulillah kita bersiap sedia juga. Dan kita juga ada bagi bantuan untuk jemaah haji seramai 26 orang. Saya mengharapkan supaya program ini saya dapat teruskan untuk membantu anak-anak. Saya juga berpesan tadi pada anak-anak, selepas ini bila diorang dapat surat tawaran, jika ada masalah jumpa saya akan cuba bantu sebaiknya. Untuk sekolah, saya amat bangga dengan pencapaian yang anak Sungai Manik ini tunjukkan.